Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 6 Disember 2025, pukul 2 petang. Ini dua pokok yang saya belum push. 3 sorry. Sebab saya sengaja biarkan dia supaya dia cukup usia 3 tahun setengah baru saya push lah. Dengan tumbesaran dia pun dah sekata, daun pun dah lebar, ukur lilit batang pun dah besar, dan bersesuaian untuk dibuahkan. Dan saya akan push 2-3 pokok ni akan saya push untuk tahun depan lah. So tempat hari ini saya mesin. Kalau kita tengok baris ni baris ni, saya tunjuk pakai parang pula. Ni dah mesin, yang ni belum mesin. So yang dah mesin tu saya akan guna Basta 15 lah. Basta 15 ni dia tidak merosakkan akar pokok, akar tanaman. Dia hanya membunuh rumput, rumpai-rumpai. Tengok, tu rumpai tu dah nak tutup pokok dah. Dalam belah baris 1, 2, 3 tu. Tu kalau dia biar tu, dia tutup tu. So tamatlah sudah musim ni. Ini adalah pokok yang istimewa sebab dalam banyak pokok matua, pokok ni rasa durian. Ni pokok dia. Buah berkala warna hijau. Hijau bila dia dah masak betul dia akan hijau tua dan dia akan rasa perisa macam durian sikit. Macam yang belakang-belakang tu buah warna kuning. Yang besar tu pun warna kuning. So kawasan-kawasan ni saya dah racun. Ada yang mati, ada yang belum. Ada yang degil juga. Inilah di musim-musim terkujuh ni, kita kena bersihkan sebersih-bersihnya segala macam rumput-rumpai ni semua, supaya menjelang tahun baru tu mudah untuk kita buat maintenance, untuk push pokok ni untuk musim kedua, musim baru, supaya dia berbunga dan berbuah. Kita tengok baris ni ni dah kata orang tu satu line lah. Ni satu line ni. Saya memang mesin, saya memang buat macam tu. Saya akan mesin rapat tanah lah kata orang, baru dia nampak kemas lah. So bila kita buat kerja pun seronok berkebun ni. So daun-daun yang pokok-pokok yang tumbang tu kita akan buat sunggupan macam tu. Sebab daun-daun tu juga merupakan bahan organik. So dia akan sedikit sebanyak menyuburkan tanah di kawasan pokok. So bila kering dia jadi macam ni lah. So rumput pun tak berapa banyak nak naik sebab daun-daun bekas pokok ni telah ditutupi di sini. So mudah untuk kita maintenance lah dari segi racun nanti. So seberang sini ni pun kena buat juga ni. Ni pun dah naik dah ni. Belah-belah limau ni. So kebun di tengah hutan ni, dia punya rumput-rumpai pun kalau kita tak ni, dia jadi macam hutan balik lah. So kita kena 2 kali rajin lah. Sentiasa menjaga dia punya pengawalan rumpai ni supaya dia tak tinggi. Tengok pokok gelam pun dah tinggi dah. Ni pokok gelam bunga dia sesuai untuk madu kelulut. Saya ada ternak satu. Inilah pokok yang saya nak simpan buah tak dapat ni. Apa boleh buat? Segala perancangan tak menjadi. Dan mungkin dikatakan bukan rezeki lah. Tuhan dah bagi tahu ini musim ni buah tu setakat tu saja. So saya terimalah. Tapi pokok gelam ni tengok bunga dia rancak. Saya mengharapkan kelulut saya dapat singgah ke sini lah. Dapat menyedut bunga-bunga di sini. Sebab sumber nektar dia sangat bagus untuk tubuh badan manusia. Sebab tu saya tanam sepokok kat sini.
punya khasiat dia. Banyak dia boleh, orang kata apa, dalam ada kelulut ni dia antioksidan. Dia adalah gula semula jadi yang membunuh gula yang kita makan di dalam makanan seharian kita. Keistimewaan dia. So tak banyak kerja dah, cuma mesin dan meracun saja. InsyaAllah. Terima kasih kepada siapa yang dah order buah matua dengan saya. Ada rezeki musim depan kita berjumpa lagi. So untuk yang pre-order pun dah masuk. Dan saya akan list nama tu semua mengikut siapa dululah. Ni dia hidup je. So saya nak sambung sikit balik kerja. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Kita jumpa lagi di musim hadapan dengan cabaran baru, tenaga baru, semangat baru. Semoga semuanya diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.